السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا. اللهم اجعلنا من المخلصين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Azza wa Jal. Pada malam ini, iaitu satu malam perjumpaan khusus. Sebenarnya malam ini iaitu minggu kita tu senantiasa kita ada majlis ilm di sini. Akan tetapi pada malam ini iaitu ada tajuk khusus untuk kita sama-sama tukar fikiran dengan bukti keterangan yang datang daripada wahyu Allah yang Azza wa Jal. Cuma perkara yang Allah hendak kemukakan kepada hadirin dan hadirat pada malam ini ni, hendaklah kita menjadikan ini ilmu ni sebagai ilmu untuk kita meningkatkan kedudukan kita daripada kita tak tahu kepada tahu. Bukan makna kita mengaji untuk kita membantahkan dengan orang tak mengetahui dan tak tahu. Supaya tak jadi masalah dalam umat masyarakat. Kerana orang tak tahu dengan orang tahu ni tak sama. Allah Ta'ala senantiasa tambih peringatan benda ni. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Tak sama orang tahu dengan orang tak tahu. Maka insya-Allah masalah hadap berlaku lah. Masalah isu sekarang ni setiap tahun kita hendak perangat semua supaya kita tadi itu betul jalan kita dan tak silap jalan ni kita. Jadi masalahnya bagaimanakah kita hendak menentukan hari Arafah di sisi mata kaca pandangan syarak. Bukan daripada orang tua dan orang ni. Syarak kata lagu mana, hari Arafah. Moga apabila ada khilaf, ada nampak ke tak sama, kita sebagai orang Islam kena carilah nuktah tepat di mana hak tak jadi tak sama tu supaya kita menyelesaikan masalah. Jadi asal usul pada masalah khilaf tentang ini masalah ni iaitu tentang tengok anak bulan. Jadi anak bulan ni kita nak lari tak boleh. Ya kena tengok. Cuma alim ulama kita ni ya khilaf dengan sebab adanya dalil. Ya tak boleh khilaf kalau tidak ada dalil. Maka dalil tadi itu walaupun qat'iyatus thubut, nyata molek kata datang daripada Nabi SAW. Akan tetapi terkadang tunjuk ke dalalah hadis itu terkadang dia tadi itu tak ada beri keputusan. Boleh nampak gitu, boleh nampak gini. Makna kata boleh pandang gitu, boleh pandang gini.
Cuma amo nak baca dengan cara ringkas-ringkas kerana kita nak kecek tu bab tahdid. Kita nak menentu hari Arafah. Kita nak uwi alasan, bukti keterangan supaya kita sendiri boleh faham. Benda ni tak ada payah. Amo colek hari ni bukan makna kata hari-hari kita murajaah tu lama dah, waktu kita kerja tu lama dah. Cuma mari perangat ialah hari ni tu. Supaya kita tadi tu tak terlari kacing. Jadi ada dua hadis daripada hadis yang sabit belaka daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita kecek bahasa kita mudah kita faham, nampak anak bule di mana dalam ini dunia, cuma nampak tu nampak syarak lah. Ada dua orang yang menyaksi, yang adil, maka boleh kita terima dengan cara seluruhnya, seluruh dunia. Pakar-pakar hak tu belaka. Hak tu pandangan mula-mula. Pandangan yang kedua, dak setiap negeri tengok masing-masing. Maka hadis yang pertama tadi itu, hak nak rayak tu, di antara dua tu hak mana lebih berat? Hak tengok satu tempat, kamar dia nampak kita pakar seluruh dunia. Kerana tengok masing-masing. Hak beratnya di sisi jumhuril ulama, iaitu pandangan hak mula-mula. Lagu mana? Tengok mana nampak, maka kita tadi itu boleh pakai. Khususnya anak bulan di dalam bulan Zulhijjah, bulan haji ni. Sebelah bulan tu ada dipertikai lagi, tapi dalam bulan ning maka tetap hak tu belaka. Sebagaimana sarih oleh Imam Ibnu Al-Arabi Al-Maliki di dalam kitab Ahkamil Quran bagi dia. Kata semua orang yang ada atas muka bumi ning pakat tumpu kepada anak bulan, orang yang ada kuasa tengok hak yang kuasa dia tu nak menentu bila orang nak ukuf. Situ duduk situ dulu. Itu pandangan yang pertama. Hak jumhur ulama duduk situlah. Dan hak kuat lagi rajihah, hak tu pandangan hak kata tengok semua tu, tengok setepak pakai semua. Sebab dia pakai hadis mana? Pakai hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa oleh kamu dengan sebab mung tu nampak anak bulan, dan membukalah puasa mana berhari raya lah dengan sebab mung tadi itu tengok anak bulan. Ulama al-Islam sebagai syurahil hadis, dia bawa akan ini hadis mari ni, kemudian dia kata tuju oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu ni li ru'yatihi, perintah khitab, suruh. Orang panggil al-insya, kalamil insya, bukan kalamil khabari. Kalam insya mana cakap pe Nabi, hak pesen Nabi fardu dan suruh. Suruh kita buat kerja. Puasa oleh kamu dengan sebab kamu tadi itu lihat anak bulan, mana nampak anak bulan, juga hendaklah kamu tadi itu berbuka puasa dengan cara ramai-ramai dengan sebab kamu tadi itu tengok anak bulan. Maka tuju perkataan Nabi dalam hadis sahih ni, muttafaqun alaih hadis ni, dia tadi itu tuju kepada sekalian umum al-ummah al-islamiyah. Semua ummah Islam masuk dalam ni belaka. Cuma orang yang nak nampak anak bulan tu kena reti pandai lah. Cara nak tengok lagu mana, sifat lagu mana, hak tu kena mengaji belajar lah. Sebab anak bulan ni ia tak seumpama abai bulan, ibu bulan, tok bulan, dah. Hak tu ya pasal lain. Hak zaman kita duk learning ni, mana kata abai bulan dah tu bukan anak bulan. Duk pagar rumah kita mana pun nampak tu. Cuma nak tengok anak bulan pada malam 29 tu, dia kena ada cara dia juga supaya kita tak silap kacing. Itu bab dia lah. Kita tak ada nak cakap situ. Adapun satu lagi daripada pandangan, ia kata tak nak tengok pada setiap tempat. Hak ni berdalil dengan hadis Quraib dan Abdullah bin Abbas. Tak kala Abdullah bin Abbas tadi itu tak menerimanya akan perkataan yang Quraib tadi itu kata. Dia kata ahli Syam ni puasa dah nu. Maka wapanya sini tak begitu tak begini lagi. Dia kata tengok masing-masing. Hak tengok masing-masing ni nanti kita bahas balik belakang setelah lagi biiznillah taala. Nawi kita faham kata
hadis ada dua. Kita nak lakah tak boleh ni. Nak jadi sah, tak jadi sah mata dah. Cara bak tengok anak bulan. Ya akan jadi dua gitu. Sampai kiamat nanti. Cuma kita nak berat balik mana. Nak ta'yin, nak menentukan hari Arafah ni. Ya ada dalil lain pula. Mari bantu kata hari Arafah tu hari mana. Situ tepat yang kita kena memahami. Terkadang orang bawa dalil ni mari. Tetapi nak sakut dengan bak Arafah. Arafah tu khusus, dalil ni umum. Apabila umum dalil, tidak ada dalil taksis di atas umum tadi itu dalam bab tertentu, maka kita kekal di atas umum, nak pergi khusus, nak taksis tak boleh. Ini semua orang ngaji usul fiqh dan sebagainya, dia mengetahui akan ini masalah. Maka kita boleh tahu pada kata asal usul pada masalah khilaf ni, iaitu khilaf tengok anak bulan. Maka jalan kita nak keluar mana-mana. Al-makhraj. Apabila ada khilaf ni, jalan kita nak keluar. Ni. Ya kita apabila ada khilaf, kita nak keluar lagu mana? Tu kita kena tahu juga. Terkadang kita nak pergi tak kena, nak khilaf nak pergi ke mana kata. Situ sini. Orang kata kelik pada ketua lah. Apabila khilaf dalam masalah agama, kelik ketua. Hakim kata lagu mana, lagu tu. Begitu ke lagu mana? Dalam syarak. Kita kena faham sini dulu. Kita nak puasa ke, nak raya ke, hukum siapa? Hukum orang tu orang ni, hukum orang tu orang ni ke hukum Tuhan? Kita nak tanya diri kita. Memang kita jawab, inil hukmu illa lillah. Hukum tu hukum Allah Azza wa Jal. Orang lain tak ada hak. Nak kata tu kata ni, kena kata seperti Allah Ta'ala kata. Tuhan nak lah bagaimana? Dalam ayat lain, wa anihkum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Suruh hukum mengikut hukuman Allah, jangan tu hawa nafsu. Kita tu, berasa nak, orang turut kita kita berasa nak gitu gini. Lah, hukum Allah Ta'ala bukan lagu tu. Kena kata sebagaimana Tuhan kata. Jangan kata lagu lain. Baik. Maka jalan keluar dalam agama kita ni, apabila kita ada selisih mu nampak gitu. Aku nampak begini. Terkadang ada dalil tak sama apa. Jalan kita nak keluar, nak buat lagu mana, kena pergi dua jalan gitu. Kalau nak pergi dua jalan apa boleh, kan nak pergi satu jalan. Hak maliknya dalam masalah ta'yin hari Arafah ni, ya sejalan. Sejalan, ya tak ada dua dak. Tengok anak bulan boleh dua jalan. Tetapi nak menentu hari Arafah ni, ya ada satu jalan saja dalam syarak kita. Apabila gitu, kita kena buat lagu mana? Tuhan royak gini ke kita ni dalam Quran. Allah Ta'ala kata wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Apabila kita ada perselisihan ikut urusan apa-apa dalam urusan agama, fa hukmuhu ila Allah, maka hukumnya klik pada Allah Ta'ala. Jangan ikut lain dah. Nanti kita tunggu Tuhan kata lagu mana. Tak jumpa dalam Quran, cari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak jumpa hadis Nabi, cari ijma'. Cari pahamnya sahabat. Kena cari kot tu lah. Nak pergi cari lain tak boleh. Sebab tu kita apabila kita dengar masalah ni, kita nak dengar apa yang alasan yang mereka itu bawa tubik mari. Bukan kecek dengan tidak ada alasan. Kemudian, Allah Ta'ala kata lagi dalam surah An-Nisa ayat 59. Sebagaimana kita dah dengar semua ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Ati'u Allah, taati kamu akan Allah. Wa ati'ur Rasul, taati kamu akan Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan ketua-ketua kamu, hakim pun masuk dalam ni. Al-ulama pun masuk dalam ni. Umara pun masuk dalam ni. Raja-raja khalifah semua masuk dalam ni. Baik. Kemudian suruh taat kita ni, kita tengok. Satu taat Allah, taat ke Rasul. Tuhan ulai, ati' Allah, ati'ur Rasul, ulai dua kali. Tapi wa ulil amri minkum, Tuhan tak ulai. Pak kita tak muskil ke apabila kita baca ayat Quran? Tak rasa tadabbur, tak rasa intibah. Kok mana Tuhan tak ulai sini? Tak lain, tak bukan. Tuhan tahu. Kata manusia ni ya ada hawa nafsu. Terkadang yang nak heret, moyoh, yang nak. Sebab tu kita tadi tu nak taat kepada ulama pun baik, umara pun baik. Sebagaimana Abdullah bin Abbas, ya tafsir lagu tu, ya kena tengok. Kata ulama dan umara tadi itu nak bawa kita pas ke mana. Sebab tu lah mau tengok dalam kitab Ma'alimut Tanzil bagi Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, dia kata gini.
Dia kata waqala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu haqqu 'ala al-imam ay yuhkama bima anzalallah wa yu'addi al-amanata idza wa yu'addi al-amanah fa idza fa'ala dhalika fa haqqun 'ala ar-ra'iyyah ay yasma'u wa yuti'u. Masya-Allah. Dia kata kan? Dia kata apabila kita tadi itu wajib kena turutnya taat kepada Allah, wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga wajib taat kepada alim ulama dan pemerintah. Dua-dua, ulil amri minkum tu masuk dua. Pemerintah satu, kemudian alim ulama satu. Cuma setara mana kita nak taat pada pemerintah, setara mana nak taat pada alim ulama. Ada garis dia, had dia tadi setara mana? Ali ibn Abi Talib sebagai khulafa ar-rasyidin yang keempat, dia kata gini. Jadi kewajipan di atas ketua bahawa dia tadi itu kena menghukum dengan apa yang Allah Taala menghukum, dan hendaklah dia menunaikan amanah. Hukum mengikut Allah Taala nak, lepas tu tunaikan amanah hak Tuhan suruh. Fa idza fa'ala dzalika, maka apabila dia buat perkara sedemikian itu, fa haqqun 'ala ar-ra'iyyah, maka jadi kewajipan di atas kita semua ni, rakyat-rakyat semua ni, ay yasma'u wa yuti'u, bahawa kita dengar dan kita taat dia. Jadi nak kita faham kata apa-apa hukum sekalipun, kalaulah mereka tadi itu hukum, wajib kita kena taat selama mana? Selama dia kait dengan hukum Allah Taala dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keterangan daripada Nabi. Duduk situ dulu. Baik. So taat tiga jenis manusia, bukan taat mutlaqan bagi al-ulama wal umara, tapi so taat mutlak Allah Taala dan Rasul. Baik. Fa in tanaza'tum, maka apabila kamu tadi itu tanaza'a atas daripada ikhtalafa wal khilaf. Ikhtalafa ni mana kata tak nampak mungku gimari. Khilaf ni mana selisih. Apabila adanya ikhtilaf, adalah khilaf. Baik, apabila kita tadi itu bicara gini, mung kata gitu, mung kata gini. Moga kata kita ada akal fikiran belaka. Panawak lagu mana? Faruddu. Tu raya dengan fa'id ta'qib. Apa nama? Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu. Hendaklah kamu tadi itu kembali ilallahi war rasul. Kembali masalah dari khilaf tu. Klik tengok Allah Taala katakan, tengok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lagu mana. Mananya so tengok dua. So taat tiga. So apabila ada khilaf klik dua. Tengok. Jadi tiga so taat, suruh klik dua. Hakuk mana? Nak ayat kata hukum ni kena klik pada Allah Taala, klik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua, alim ulama, semua tadi itu tak klik hukum pada dia. Kena klik pada Allah Ta'ala dan Rasul. Apa kok mana? So taat kepada Tok Ime, Tok apa nama segala-gala Tok Sani tu. Kerana terkait dia tadi itu apabila dia pakai Allah Ta'ala dan Rasul, turut Allah Ta'ala dan Rasul, maka wajib kita pakai dia. Kalau tidak, tak jadi kewajipan gapo kita pakai dia. Sebab Allah Ta'ala suruhkan kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Klik pada Allah Taala kata lagu mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lagu mana? Tu makhraj. Hak duk khilaf ni jalan keluar kena klik situ. Semua orang, amor walaupun kamu kena klik sini. Ikut masalah duk berlaku gapo? Bab akidah, mari. Bab amal ibadat, mari. Bab syariat, mari. Bab muamalat munakahat jinayah, mari. Tengok Allah Taala kata lagu mana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lagu mana. Lepas tu wajib kita tadi ikut orang nak heret kita, tarik kita, kembali kita klik pada Allah Taala dan Rasul, apakah? Baik. Habis itu. Apabila gitu, kita nak takyin hari Arafah ni lah mana? Tu. Sebab dok khilaf hak orang mana, hak ni kata gitu, ni kata gini. Baik. Kita nak menentu hari Arafah ni hari mana? Ni nak kepada dalil syarak ni, ama nak buat kesimpulan. Kita kerja jadi banyak tapi dak lah. Kita kerja kita cedek gitu ya, tapi apabila nak bahas tu apa hak faham, apa hak ingat itulah. Sebab tu ia panjang dalam kertas ni, tapi hak khas sarup. Kesimpulan kita nak buat mudah kita, faham mudah. Jadi kita nak takyin, hari mana ni? Hari Arafah. Demo setengah kata hari ke-9, setengah kata hari wukuf, setengah kata gitu, setengah kata gini. Apa kita nak pakai hak mana?
Gigi mari, syaitan dia tak tunggu dah. Dia tak sewi kita puasa hari Arafah. Ha? Awak apa? Kerana kalau puasa hari Arafah tu apa dosa 2 tahun kita. Ya dok tipu kita sepanjang tahun. Nak kita baring dia dalam ngaka sekali dengan dia. Ya nak sangat kita khilaf sini. Sebab tu ya kita tak sewi diri kita kena lock ditipu demo tu. Pana awak agana. Kena cari ilmu pengetahuan. Pas ilmu pengetahuan nak ambil pada orang tu orang ni tak boleh. Kena ambil daripada Allah Taala, ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hari Arafah ni, amo nak baca beberapa hadis yang kita colek mari inilah, beberapa hadis daripada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan pahaman sahabat. Ambil dua-dua. Hadis Nabi, pahaman sahabat. Ya dua tu ya bahasa taning sini panggil kemahkong molek tetak molek, jelas molek, jilah molek, cerah molek, terang molek, ya duduk situ ya tak lagi lain. Kalau kita lari kacing, ya tak pakul lain pula. Tak, ya kena duduk situ. Lepas tu apa tak ambil ayat Quran? Ayat Quran tak ada royak dalam masalah dengan cara terang-terang. Ya royak sekadar walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib Allah Taala wajib di atas kita ni hak mana kuasa pergi pada Baitullahil Haram, wajib wa haji. Zakarin wa untha, laki perempuan ikutlah asalkan kuasa pergi. Hak akil Islam akil baliklah. Ha tak apa. Apabila gitu Nabi Muhammad kata al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Apa Nabi sakut haji dengan Arafah? Kerana ada kepentingan tu. Maka orang buat haji tak boleh tinggal rukun besar wukuf daripada Arafah. Sama ada siari ataupun malam. Ada yang kata malam boleh juga. Ada. Dalam hadis sahih. Ada sahabat tak ada mari lek siari. Wukuf lek malam. Duk suta situ. Jadi. Kalau tak wukuf daripada Arafah. Maka fala hajjalahu. Tidak ada haji bagi dia. Maka hari Al-Hajju Arafah. Haji sakut baut dengan Arafah. Arafah sakut baut dengan haji. Singkong dua tu. Nak pergi buat rengai tak boleh. Sebab tu tak usah pakai lah pendapat kata kita puasa hari ni lepas tu kita pergi raya jauh tu. Buat apa? Kerana haji dengan pada Arafah ni ya sekali. Lepas tu Imam Syafi'i pun royak dalam kitab lepas wa yali yaumi Arafah yaumi Adha. Hak iringi hari Arafah iaitu semaya raya Adha lalu dah. Tak ada kena duk rengai ni dah. Kalau kita tahu kalau buat lagu tu nya orang kata tak buat pun orang kata. Ya duk situ lalu dah mudah. Apa nak ayat mudah-mudah gitu ya. Nampak tu dah? Jangan kita tak usah kata kat orang. Biarlah dia mau kata kita pun tak ada masalah. Tapi kita tak usah kata. Nak jawab balik, jawab dengan alasan. Kita orang sunnah ni, orang ngaji Islam daripada Quran hadis ni, janganlah kita duk kuat turun diri kita tu. Seumpama tu, sekali-sekalanya tu baik nak kan. Tapi kena beri makan lah sikit tu. Nampak tu dah? Tu bab tu dia. Baik. Maksud dengan hari Arafah dengan cara ringkasnya, iaitu hari yang para haji wukuf di pada Arafah. Ambil situ ada. Hari Arafah ialah hari yang orang buat haji wukuf di pada Arafah. Apa royak lagu ni? Kan ada dalil. Kita tak kecek lah kalau tak ada dalil tu. Dalil daripada mana? Dalil daripada kitab Abi Daud, kitab Marasil Abi Daud. Dia mau kata orang ngaji juga kata, waktu baik kitab Marasil, tak ke hadis mursal tu hadis dhaif? Ya, kita boleh royak tu hadis dhaif. Tapi adakah ulama semua tu hukum kata dhaif belaka terhadap hadis mursal? Al-jawablah ada 3 pandangan. Satu hadis dhaif, mursal sebab dia tadi itu menggugurkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in ke sana perkataan pada Nabi, gugurkan sahabat. Semua ulama kata, tak, ya sahih. Hawa apa? Sebab gugur sahabat, tak ada jadi mudarat apa-apa terhadap hadis. Sebab as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat semua dibeli wak kira belaka. Imam Syafi'i mari dalam kitab Risalah kita ni. Mari dalam kitab Risalah, ya wak 4 syarat semua. Kalaulah hadis mursal dibantukan oleh mursal, maka sahih. Kalaulah hadis mursal dibantukan dengan fatwa sahabat, sahih. Kalau hadis mursal dibantukan oleh kebanyakan fuqaha'il ummah, royak kata itu adalah hukum sahih. Mana kata lai Imam Syafi'i lagi lah. Bahak mocok sekali. Kalau la kibarit tabi'in royak, maka putuh jazam kata hadis tu sahih. Maka masuk
apa kita nak baca dari kitab Marasil bagi Abi Daud ni sanad dia tu hasan. Sanad dia tu hasan daripada Abdul Aziz ibni Abdullah ibni Khalid ibnu Usaid. Ibnu Usaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Katakan dia kata yaumu Arafah, hari Arafah yang Nabi wi tarikh. Dipinasi ni'yam hak molek sekali, hak Nabi kata, asal hak lain. Kita orang ngaji ni kita korek ambil, Nabi kata di mana? Kita cari ambil Kitab beribu-ribu beratus-ratus depan kita hadis tu kita gonyoh ambil Cuma ulama kita ni jazahumullahu anna khair, yakni dia tolong waris kita serah. Pas sekarang lah ni pula jadi mudah tak supaya zaman dulu. Amba mula-mula wak bahas agak tunggu berapa jam nak boleh tu nak kena balik. Penuh buka surat. Tapi sekarang lah ni ada surat, boleh dua-dua. Surat pun boleh. Cara Arabuk baru, komputer ni pun tak apa, boleh belaka. Kita orang ngaji, duduk situ. Baik, tak ada nak kecek situ. Nabi Muhammad kata, Yaumu Arafata, hari Arafah, Yaumul ladhi yu'rafu fihi an-nas. Yaumul ladhi yu'rafu fihi an-nas. Hari mana hari Arafah? Iaitu hari pakak kenal belaka kata hari itu Arafah. Apa kita kenal lah no? Kita ni kenal lah mana kata hari itu hari Arafah. Cerak tak ada manusia beriman. Malaikat dia kata sebab puak haji dia ukuh belaka daripada Arafah. Tu hari Arafah. Tak ada biada ayat hari ni hari Arafah. Awak apa biaya? Kerana pada Arafah duk tunggu siap-siap dah di Mekah. Tak ada yang kecek lah tu. Pada Arafah ada 360 hari lebih. Dia tak sakut dengan pada. Dia sakut dengan perbuatan orang di pada tu. Apabila perbuatan orang sakut paut di pada tu, baru dinamo hari Arafah. Sehingga Imam Nawawi kata dalam kitab Majmu', kalaulah perbuatan ni berlaku 9 ataupun 10, tak ada kira hari, sah semata-mata haji. Nak orang kata duk di perbuatan orang. Orang mari wukuf bila di pada Arafah, maka jadi maka jadilah hari itu hari Arafah. Sampai ke Syekhul Islam, dia rakyat kata Yaumi Arafah zahiran wa batina. Tak kira di sisi Allah, tak kira di sisi kita, itulah hari Arafah. Buat apa? Kerana ada fadilat, ada percemeh, ada isyarat yang lagi kita akan dengar. Hadis mula-mula, hadis ni hasan. Yaumu Arafah, yaumul ladzi yu'rafu fihi an-nas. Hari orang pakat tahu belaka kata hari Arafah. Hari ni payah gapo nak cari Arafah? Ada payah gapo hari ni? Jadi buat lah kita. Nampak tu tak? Oh tak boleh lah kita diingat kegemulah. Buat apa? Kita boleh besar mari ni sebab kena pakai timur, pakai tali, pakai rope. Kalulah kita buat pakai motor zaman kita, deraka ke tua. Oh tak boleh mikirlah tu. Sudah mikir lagu tu. Orang tua dulu kat pakai topoh ya, kita nak pakai kasut. Lebih pada dia lagu mana boleh lama deraka ke tua tak berdekat dalam hidup. Orang tak kecek lah tu. Nak orang kata sekarang lah ni nak pergi ukur dengan zaman dulu, janganlah. Walaupun ulama zaman dulu tu warak belaka, alim belaka, ijtihad belaka, tak ada masalah mujtahid belaka. Akan tetapi jangan kita membelakangi alat yang canggih pada ini masa. Alat yang canggih pada ini masa. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua daripada riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Baihaqi sanad dia hasan juga di dalam Sunan Al-Kubra. Hasan li ghairihi. Tak apa boleh pakai sebab dia ada syawahid dia itu sebagainya di dalam Sunan Al-Kubra. Boleh kita tengoklah sana daripada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tu. Baru kita ngaji lagu ni baru ambo pun dulu duk ngaji fiqh gitulah. Apabila kita main ngaji fiqh dalil seumpama ni, maka kita wasa tak rapat ke humi sungguh. Dulu duk dengar ya, Dr. Jihad kata ngajilah, ambil di humi, jangan dak ambil ke hujung jula. Apa nama Datuk ni kecek hujung jula dengan humi. Apabila ngaji sungguh, ni cara kita nak tahu naik ni kena buat lagu ni. Dia katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda, Aisyah kata Nabi kata ke mana? Arafatu yauma yu'arriful iman. Hari Arafah ialah hari yang orang pergi pada Arafah tu i'lan. Kata hari ni wukuf. Lepas tu ada yang kata kalau gitu kita turut Mekah. Ada. Kita bukan turut Mekah, tak turut Mekah tak ada.
Tak ada sakut paut dengan tu. Sakut paut dengan kata orang hak nak iklan, kata nak ukur hari mana tu soal. Ya tengok dak anak bulan? Ya tengok. Apabila dia tengok anak bulan, maka dia tadi itu pegang pula pada Arafah, maka masuk dalam fiqhul maqasidil islamiyah, fiqh Islam, hak nak jaganya matlamat, tak sewa jadi cerai-berai umat Islam ni, sesuai pakat tunduk belaka sampai ke Azhari Syarif pada ini hari, dia kata kena dah lah kita pakai hak nung lawi sebab berobok pala duk sana, kita nanti ikut ya. Pala robok duk sana nanti ikut ya gitu ya. Jangan kita dak pecah gitulah. Ni kita pecah ngah asal nawi kita satu dengan dia. Ha nampak tak kena? Nampak tu dak? Nawi jadi so depan nu orang haji. Gaya ni panggil gaya haji. Orang kampung lagi tahu kata gaya haji. Tak ada dia duk ayat tu gaya Thailand, gaya Tanin, gaya Malaysia tak ada Ayat tu semua gaya haji. Apa-apa? Kerana sakut paut dengan orang buat haji. Nak cokeh tak gitu? Walaupun kita rayak dengan mudah-mudah gitu, tapi ulama kita kata ni sakut ya ta'allaq bi amril hajj, sakut paut dengan haji. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata ya Arafah tu hari yang tok imam orang pergi pada Arafah tu i'la ijtihad, kata hari ni nak ukur. Tahun ni hari apa? Hari ni cerak tak ada pia hak ada aime malaikat tahu, kata ukur pada Arafah, ukur hari Selasa. Pak kita dak PA Quran lagi. Nabi pun royak terang. Kita pun tahu jelas. Pak kita tinggal kita tahu kita pakai kita tak tahu. Tak leh lah tu. Nampak tu tak? Sebab tu Nabi tak mengaku orang asabiyah tu. Orang ta'assub, orang fanatik, klang-klaib doa ni Nabi tak mengaku dia orang yang sesuai Nabi syafaat pada dia. Laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Riwayat Abi Daud dan lain-lain lagi dengan sanad yang sahih. Nabi kata, puak ni bukan duduk dalam akhlak puak aku ni. Bukan ajari aku hak sempurna ni. Pasal duk mengajak orang kepada asabiyah dan sebagainya. Ini tak boleh kita. Kemudian, habis itu. Kita ambil pendek-pendek ya. Itu dua hadis daripada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, daripada Nabi juga alaihi salatu wassalam. Daripada riwayat, hak ni Imam Syafi'i riwayat. Imam Syafi'i riwayat di dalam pun ada. Dia kata wa Arafatu yaum tu'arrifun. Hari Arafah iaitu hari yang orang pakat beripung daripada Arafah. Tu hari Arafah. Sebab itulah benar ni jelas, terang dan nyata, tak ada kena duk syak dan itu dan ini. Itu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Agak kata 3 hadis tu kemah dah tu. Lepas tu dia mau kata apa pakai faham dia. Pia pehel lagu ni supaya muduk royak tu siapa dak pehel? Orang tanya suk-suk, pak kita pun jawab suk jugalah. Lagu mana? Pehel ning Siti Aisyah pehel. Pia isteri Nabi Muhammad nama Aisyah binti Abi Bakr radhiyallahu anha, zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya pehel balah ning. Lagu mana? Ada dalil ke? Dalil ni ada. Boleh kita rujuk di dalam kitab Mu'jamil Awsat bagi Tabarani dan juga dalam kitab Syu'abil Iman bagi Al-Baihaqi dengan sanad la ba'sa bihi. Sanad dia boleh pakai. Sanad dia boleh kita terima. Lagu mana? Satu hari Al-Masruq, salah seorang pada pangkat tabi'in lah dia ni, mari jumpa Aisyah di rumah dia. Kalau kita baca surat hak terturu kita tulis benar-benar ni, ya tu hari belaka dah kita. Muskilahnya terkadang kita terlupuk mata kan. Dia kata annahu dakhala ala Aisyah yauma Arafah. Dia mari jumpa Aisyah hari Arafah. Hari Arafah dia mari jumpa Aisyah. Maka dia kata iskuni, jariah. Budak ada jadi khadan ni, budak perempuan ni. Tolonglah bubuh kepada aku ni, tuai pada aku. Faqalat Aisyah tu ya jariyatu isqihi asalan. Uya minum apa nama daripada menisai madu lah. Uya minum menisai madu. Sok-sok buat air saja pun menisai madu yang makan. Gitu keadaan. Lalu apabila perbuatan jariyah tadi tu bergerak perbuatan dia, Aisyah pun tanya, "Wa ma anta ya Masruq bisaim?" Apa hari mu tak puasa? Hari ni apa mu tak puasa? Takkan hari ni hari Arafah ke? Jadi betul molek dengan apa dah jadi kita nak cari kata gapo hari Arafah. Lalu faqala Masruq, maka katanya Masruq, la inni apa nama? La inni atakhawwafu an yakuna yauma adha.
Aku takut duk bimbang bini nak puasa tapi duk bimbang bini takut ini hari raya. Tu. Boleh jadi takut hari ni hari raya nak puasa lah. Jadi dia mari dalam akal fikiran dia kata, boleh jadi hari ni hari raya. Kita sahabat tu amat tak puasa. Lalu Aisyah tu sepakat ke tak faham dia dengan faham Masruq. Masruq faham lagu tu amat tak puasa lah. Sebab amat takut hari ni bukan hari Arafah. Tapi kena pada hari raya. Hari raya tu hari puasa. Sebab tu pakai aku tak usah puasa lah. Lalu Aisyah kata, laisa kadzalika. Bukan supaya mempaham. Bukan seumpama mempaham wahai Masruq. Faham lagu mana? Wahai Ummul Mukminin. Yaumu Arafata, yaumu yu'raful imam. Hari Arafah iaitu hari yang i'la oleh Tok Imam, khalifah zaman dulu, zaman kita ni, orang pergi pada Arafah tu, kata tu hari Arafah, tak saduk bimbang kot tu kuning. Tu nak ayat, kita faham kata begitu. Kama dia kata, ma sami'ta ya Masruq, mu tak dengar ke wahai Masruq? Nabi faham lagu ni, kata lagu ni. Maka nak ayat kata wajah cara nak ambil dalil dengan ining ni, dengan ining hadis semua kita dengar ni, nak ambil faham sahabat seorang ni, lagu mana? Iaitu ia kata nyata terang dalalah kata bahawasanya maksud dengan hari Arafah iaitu kena kepada hari orang wukuf daripada Arafah. Tu boleh ayat. Hak boleh ayat tu. Sebab itulah kita tadi itu kena faham begitu. Sebab dalil mai gini. Kama dia dalil yang kedua. Bahagian yang kedua. Tadi tu dalil pertama nak menentu. Ni dalil lagi untuk nak kukuh. Hak tadi nak menentu, hak ni nak kukuh. Awak dah ke asah nak belesek pula ni, jadi jangok ni. Awak lagu mana? Mari dalil bahagian yang kedua. Dalil ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih dia dan sebagainya. Dia katakan daripada Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah. Hari Arafah kita tahu dah. Yakni hari orang wukuf daripada Arafah. Nabi kata puasa hari Arafah. Ni hadis sahih dalam sahih Muslim. Ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Yakni aku nak kira di atas Allah. Makna Allah Taala janji dengan maksudnya Tuhan nak ampun dosa 2 tahun. Tuhan nak ampun dosa 2 tahun. Tu dia nak ayat gitu. Maka cara ambil dalil dengan dalil ni ambil lagu mana? Dia kata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensandarkan puasa kepada hari Arafah. Nabi kata siyami yaumi Arafah. Siyamu yaumi Arafah. Siyamu mudhaf. Yaumi Arafah tu mudhafun ilaih. Sandarnya puasa ni kepada hari. Kepada hari. Apabila sandar pada hari ini tidak sandar kepada hari walam yadhifhu ila al-yaumit tasi'. Dia tak ada sandar kepada hari 9 ataupun 10 ataupun tak ada sandar pada hari itu hari ini. Sandar pada hari Arafah. Kita ada dah ilmu saat ni daripada Nabi yang kata hari Arafah tu hari mana? Nabi kata puasa hari Arafah. Tidak nakal satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi kata siyamu yaumit tasi'. Tak ada. Cari langit 7 turun bawah 7 ni pun tak jumpa hadis. Kata puasa hari 9 tak ada. Hak ada siyamu yaumi Arafah. Sebab tamu ayat nak menentu hari Arafah ni so jalan ya tak ada 2 3 dak. Nak menentu anak bulan boleh 2 jalan sebab ada hadis. Tapi nak menentu hari Arafah so. Sebab Azhar tu pakai duk mengecek puak dia tak tahu bincang puak dia pakai piyah merah ke pakai necktie pakai masuk belaka. Dia kata puak kita tengok belaka hadis setara mana dalam dadamu. Sakut bab hari Arafah tanya. Wak kesimpulan kata kita serah pada tuai Arafah lah supaya kita tadi itu boleh satu dengan ini ummah. Tu mana nak kata satu tak ada nak pecah. Kita ni nak satu tak ada nak pecah. Bukan sepiknya pandangnya kita nak peluah kerana kita gantung pada hak asal. Jadi Nabi tak ada kata tak ada nakal daripada dia walaupun satu hadis pun kata Nabi idhafat pada hari 9. Maka idhafat ning menunjuk kata mu'tabah. Mu'tabah lagu mana? Kena puasa kena hari. Sebab tu kalau kita tak siap puasa, sah puasa. Nampak tu dah? Ni duk khilaf. Kita raya dah, demo nak puasa lagi.
Puasa gapo? Lepas tu mari gitu, mari gini. Mari halauk sikit kita nak buka puasa. Puasa apa tu hari raya dah. Tapi kita tak usah kata apa nah. Hak ni hak ngaji. Kata tak usah kata. Tak usah kata apa. Orang kita kalau yang nak jadi lagu mana dia jadi. Nak kena apa tak jadi. Apa tu tak? Kita tak usah kata apa. Balik kita senyap jangan kata apa. Nasihat boleh, royak boleh, tapi nak tekan tak usah. Orang kita yang nak ingin kata. Sebab Dr. Jihad kata mengaji pagi 2 pagi, hadis baca kena tak kira nya nak petua di kedai kopi. Itu jadi sungguh. Kita tak sillah tu. Tak sil. Nampak tu tak? Sebab Nabi janji kata adkhalahullahu nar. Orang ngaji lagu tu, nak buat kerja lagu tu hewan asuk ngaku kita tak kasar pasal lagu tu. Baik. Itu 2. Yang ketiga daripada dalil, tak kata daripada alasan bahawasanya puasa warid itu idafat pada hari Arafah dalil nas syarak. Maka kaedah di sisi usul fiqh kena kita kekal di atas zahir daripada dalalah isim yang menunjuk di atasnya. Jangan kita paling. Kita kata puasa hari 9 pun tak apa, jangan. Sebab Nabi kata siyamu yaumi Arafah. Kita nak kata hari 9 jangan buat pandai-pandai. Itu apa yang al-qaulu 'ala Allah bila ilm. Kita kecek di atas hukum Allah sedangkan kita tak ada ilmu pengetahuan. Tak boleh. Kama dia hak ni hak mufajaahnya, hak ni hak mana kata lebih kemahnya. Kerana hari tu Allah Taala turun kepada langit dunia, kama dia tu bermegah-megah terhadap malaikat dia. Dia kata cuba tengok orang mari tadi itu dengan khusuknya rambut, kama dia kelaringnya tubuh badan dia, kama dia talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ya nak gapo sangat puak ni. Malaikat kata nak pengampun daripada mung sedangkan Allah Taala tu tahu. Wahai malaikat, dalam hadis saya, wahai malaikat munyaksilah kata aku nak apung bagi puak dia. Maka hari Arafah ni gantung dak pada orang wukuh, gantung hadis sahih. Sebab tu kita jadi tak sawat kau lain lah nah. Kalau kita demo nak kau lain hak tu alasan demo lah pula. Cuma hak ning nak kita faham. Baik, setengah orang hujah gini. Apa yang waktu bek mari sat ning tu sakut pauk dengan orang wukuh salah. Ada orang duk bunyi locak-locak dalam radio tu kan. Ukuh salah ni nak hari ke-8, 9, 10 asal kan jadi. Hak tu hadis sakut paut dengan ukuh salah hari. Bukan hadis menunjuk di atas hari Arafah. Hanya paling kot tu. Kita jawab kata ulama Islam tak ada seorang mana-mana royak kata walaupun salah hari pun sah ukuh. Pas apa tah lagi kalau tak salah hari. Kalau tak salah hari kita balik ikut tu. Kalau tak salah hari lebih kena lagi. Apa yang dikatakan kata salah ambil bab hadis ni hadis sakut paut dengan silap hari kita tepat nak menentu hari. Kalaulah silap diwak kira dalam syarak pahak kena dah tak salah dah. Sebab itulah hari Nusantara hari ni pakak bergerak puak-puak dia. Indonesia pun jadi betul dah. Malaysia pun alhamdulillah. Singapura pun kerah lagi dah. Kita tak sah sebanyak tak. Kita nak buat amal. Jangan lawan pemerintah kita. Pemerintah kita belah ada kita tak tapalo, tak ada apa. Tapi kita jangan lawan dia. Tak sah lawan. Cuma kita ada hak nak buat amal untuk diri kita. Nak dapat pahala. Kita dosa banyak. Tuhan nak puasa 12 jam sampai kedak tak tahu. Nak apa dosa kita tadi itu 2 tahun. Buat apa kita tak rebut ambil kita rebut ambil lah. Itu cara dia. Habis itu. Kama dia satu lagi daripada hadis Aisyah. Masa apa cepat nah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha di Sahih Muslim, ma min yaumin akthara min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari mana-mana dalam dunia banyak sekali daripada Allah Taala memerdeka kepada itu hari hamba dia daripada api neraka, cabut tubik daripada nama kita tu banci we tubik nama. Lebih daripada hari Arafah. Kama dia wa innahu layadnu. Allah Taala mendekat turun pada langit dunia pada siang hari sebagaimana yang layak bagi dia. Thumma yubahimul malaikah. Kama dia tu bermegah-megah terhadap para malaikat. Yaqul madza arada haula. Waktu nak gapo fu mari labbaik Allah duk di pada Arafah tu. Nak royak kata perbuatan ni Tuhan buat apa? Kerana berlaku wukuf di pada Arafah. Ada. Itu makna kata perkara yang jelas bagi kita. Kata tidak ada sama sekali keraguan itu dan ini tidak. Kama dia hadis tu banyak lagi Ibnu Khuzaimah Purayak dan sebagainya. Cuma aman nak ambil sini sikit. Dia kata hujah yang keseterusnya
bahawasanya orang Islam semua atas muka bumi ni telah buat keputusan semenjak pada dulu lama mari dah kata hari Adha tadi itu pasti dinamakan dengan hari raya haji. Apabila kata raya haji, raya kita, Arafah kita sakut paut dengan orang buat haji. Jangan duk suku. Cara-cara kita itu tak boleh. Itu tak boleh. Itu dengan cara ringkasnya. Sebab itulah benda-benda lagu ni hendaklah kita tadi itu tak sahu jadi sakit kepala sangatlah, kita jalanlah. Baik. Apa lagi hak nak kata di sini? Setengah orang kata nak puasa turut orang buat haji lagu mana moga masa tak sama. Tadi hamba raya dah. Cuma kita nak bubuh lagi sini supaya nak jelas. Dalam Islam kita ni ia sebagai agama yang bukan dok sorang. Pas bukan agama orang Arab saja Islam ni. Ya agama orang bukan Arab juga. Orang kita bukan Arab ni pun agama Islam. Nabi-nabi tulak, Quran tulak, kiblat-kiblat tulak, syariat-syariat tulak. Maka soal syariat kita ni tak tahu ke kata orang yang bukan orang Arab duk Mekah tu masa tak sama? Cuba tanya sepatah pada diri kita. Saya tanya orang. Cerak dah tak sama semata dah syariat ia bijak sana. Dia kena tahu. Apa dia tak tahu? Dia tak tahu kok mana. Dia kena tahu. Sebab apa? Sebab dia tu rahmatan lil alamin kulluh semua. Apabila gitu, mari dalam syariat kita ni nak jawab bagi kata masuk demo dulu kita kamar dia. Interkada duk menganying, jangan sembelih lagi. Nanti buku 12 dulu sebab demo tak masuk lagi. Sah tak ada. Benda-benda lagu tu tak sah kita duk main buat sakit kepala main lah. Nak ayat kita tahu kata Islam kita ni iktibar malam. Ni Isya lagi hari ni ke siapa buku 12 lagi habis dah lah waktu Isya. Hak tu hak yang berat dengan dalil. Setengah orang kita siapa subuh nu habis Isya dia becik dalil molek. Siapa buku 12 habis. Buku 12 hak sakun sendiri pun gi pada hari lain dah. Mana gi dah malam tu masuk dah. Maka apabila malam tu masuk sepening malam apa? Malam senang dah. Senang kok mana hari senang tak hari lagi. Tak ada orang pahal tu. Ya mari gitu dah. Maka hari Arafah ni malam mari dah. Maka kita puasa masuk dalam waktu hak Tuhan tu. Hak Tuhan nak. Lepas tu sekadar mana kita kena buat amal. Fattaqullaha mastata'tum. Sekadar mana kita kuasa. Khalas. Cukup. Hak naknya hari tu lah. Hak tak sehnya hari lain-lain. Tu tak sehnya. Hak tu kita nak jalan lagu ni. Lepas tu Syekhul Islam dalam negara kita pun yawi ruang. Jazahullahu anna khair. Lagu mana? Tak apalah gitu, tak apalah gini. Jangan balah. Tu kita tak say balah. Kita nak pakai gini. Orang tak say nampak dengan ini alasan tak ada apa. Kamu buatlah amalan setukuk turut kehendak kita dan sebagainya. Ada pohon ni kita nak buat lagu ni sebab dalil kita lebih kukuh, lebih gagah dan sebagainya. Nanti setagi nak jawab akhir sekali. Kata tak apalah apabila ada khilaf kita turut ketua katakan gitu-gitulah. Adakah masalah ni boleh pakai kaedah tu? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf boleh pakai dengan masalah ni? Nanti kita tengok pada pagi ada akhir jilsah lagi. Kemudian sikit lagi untuk nak sudah sini iaitu hakikat dia tadi itu kena kepada bergantung pada dua-dua. Pada Arafah dua ada siap dah. Kemudian gantung pada perbuatan orang buat haji. Ikatkah situ maka jadilah hari itu hari Arafah. Sunat bagi orang buat haji tak ada kena puasa apa. Doa banyak pada hari itu. Sunat orang tahu haji duk mana dalam wujud dunia ni sunat kita puasa pada itu hari. Khalas banyak tu ya, banyak nak cara nak banyak tu. Apabila gitu selamatlah kita daripada gangguan tu dan gangguan ini. Maka dengan cara ringkasnya supaya kita tadi itu tak melewatkan masa dan kita pun tak melewatkan masa nak jadi mudah. Sebagai kesimpulan, apa yang amun nak cerdas sini ni, kita buat lagu ni kebanyakan majma' fikhi dalam dunia ni di Azhar baik di Kuwait di situ di sini aghlabiyah dan boleh katakan semua. Rakyat kata masalah ni kita kena tunggu orang buat haji tu nak hadap ke mana. Maka kita sama dengan dia supaya nak jadi satu ummah tadi itu jadi duk molek belaka. Maka pandangan ning diberjalankan oleh ulama al-maqasid. Apa makna ulama maqasid? Yakni ulama yang tengok pada matlamat
kesatuan ummah tadi itu. Kesatuan ummah tadi itu dia macam mana? Nak jadi duk molek, nak jadi satu molek kena jalan lagu ni. Pak kalau dia mau hujah gini, hujah lagu mana? Hujah kata pandangan hak dok bawa mari itu tak rak. Kalau dia kata gitu, tak rak. Kita pernah pakai hak ning lah setiap negeri tengok kata tengok anak bola masing-masing. Hak ni lebih kuat. Kalau dia kata gitu. Kita bahas ada saat ni. Tapi kalau mari kesimpulan lagu tu, kita nak jawab pegon kepada diri kita. Kita jawab gini. Dalam Islam ni ada dua. Adanya rajih, ada marjuh. Ada hak gagah, ada hak tak rak. Pandangi tu ke? Tetapi ada juga dalam Islam mendahului petua dengan perkara yang marjuh hak tak rak, duk depan daripada rajih. Awak apa? Kerana nak jagakan kesatuan ummah tak saya jadi cerai-berai dan haru-haru. Apa balah mana? Ada kalau lagu tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat? Ada. Tuhan katakan, "Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Dalam surah An-Nahl ayat 123. Nabi kita suruh turut Nabi Ibrahim AS. Nabi kita Tuhan suruh turut Nabi Ibrahim. Baik. Turut Nabi Ibrahim ni wajib tak? Wajib. Di atas hak Nabi dan kita apa sama. Tiba-tiba, mari hari buka Mekah, Nabi kita SAW, duduk diri cacat gini dengan Aisyah. Dia tunjuk pada Kaabah Al-Musyarrafah. Wahai Aisyah, kalaulah aku tak kira hati puak masuk Islam baru ni, aku nak punggah Kaabah ni hari ni nak buat baru. Sebab apa? Sebab Nabi tahu kata Tuhan suruh dia turut Nabi Ibrahim. Sebab Kaabah ada tu pada zaman Nabi sampai ke sekarang tu bukan di atas qawaid Nabi Ibrahim hak bina dengan Nabi Ismail. Tapi Nabi tak putus Kaabah. Awak apa? Hak ni apa panggil? Pandangan dia tadi itu kalau nak kira dalil, kuat balik kena putus lah. Tapi Nabi tak putus. Awak apa? Kerana sining ulama pihak kata, fiqhul maqasid, walaupun pandangan ning dhaif sikit. Kalau kata dhaif, kalau dhaif sikit. Tapi nak satu ummah tersebut jadi cerai-berai ni pala ni, boleh kita mendahului hak marjuh di atas rajih. Pasal lagi aman hak raya, hak kejut lagi. Islam kita ada Quran, ada hadis. Yo. Lepas tu ada lagi dalil yang ketiga ijmu'. Ada ke tak? Kita pernah dengar kalau kita duk mari ngaji sini ni ulama-ulama kita meduk royak. Ijmu' ni barang siapa engkar apa hukum? Kufur. Siapa dia engkar ijmu' jatuh agama. Kalau dia tahu. Tapi ada ulama 2 3 4 orang dalam dunia ni ulama maqasid engkar ijmu' untuk nak katuk pitu supaya tak jadi umat tu jadi hara-hara. Ada ke balah tu? Ada. Siapa awak kerja? Abi Zaid Al-Qayrawani. Menamakan dia ni, Abi Zaid Al-Qayrawani ni, apa nama? Malikus Saghir. Malikus Saghir dalam mazhab Malik. Kalau dalam mazhab Syafi'i ni, iaitu Buwaiti, Syafi'i Saghir. Malikus Saghir ni pada zaman dia tu, orang pakai duk dakwa kata itu keramat, ini keramat. Oh ya banyak siapa kau orang masuk dalam Islam ni khurafat saja benar. Ya ulama duk dicacai gitu cerak molek dengan hukum Islam. Ya naik baca atas mimbar dia kata dalam Islam tak ada karamat. Tu gegeh. Apa ya engkau ya tak tahu kakak karamat ada dalam Islam sedangkan ijmu' agama ulama kata ada karamat dalam Islam. Apa Abi Zaid Al-Qayrawani engkau kerana nak katuk saddil bab takut orang tadi tu jadi punah, boleh juga kita guna bab sadduz zari'ah. Kita kena faham situ. Ni tak kadang kita duk kerah. Ni hadis Quraisy ni hadis hakadha amarana Rasulullah alal aini wal ras. Memang Nabi suruh gini-gini. Tapi bab mana ni? Bab tengok anak bulan. Tapi bab nak menentukan hari Arafah, wapanya kita tak ambil dalil-dalil mari duk pelaga-pelaga tengok-tengok boh jadi kena supaya umat kita tak jadi penilalat. Ni nak puasa hari mana? Demo tu hak kata hari tu, hari ni. Hari mana gitu gini. Nanti jadi masalah. Kita tak salah umat Islam. Kita hormat pada ketua kita. Jangan dia jadi buku, jangan kata huduh kepada dia. Tak usah kata. Senyap. Cuma kita carilah benda hak molek sekali. Hak usah tenang ke hati. Hak tu cara wa'amah hak molek sekali. Anas wak lagu tu. Sa'id ibn Jubair wak lagu tu. Masa
Safah, apa namanya Hajjat dia jadi ketua tu, ya buat amal lagu tu. Hak nu ya tak bakal lah, tapi ya tak ada meneteh hak nu. Jangan meneteh. Kita ahli sunnati wal jamaah tak meneteh kerajaan kita dan sebagainya dan pemimpin kita tak ada lagu tu. Cuma kita nak buat amal hak lebih kena, hak lebih molek. Sebab tu minta maaf dah. Orang hak tu tak sudah hantar orang marilah. Di masjid kita ni nak tengok, nak pukul ramai, lepas tu dah ambil pergi wican. Cari dosa beri lah tu. Mari tadi itu tu, kadang ada suruh mari. Daripada orang ada ilmu ke subetas pala kita tengok puak tuak lagu mana. Allah berdosa saja. Nampak tu dah? Apa tok pakai semua tu tak suruh pakai karung lagu tu lah. Tak sah lah. Kalau tak gi tak berkat, ustaz, tak berkat. Kalau gi tu tak berkat kan? Apa? Kerana kita tadi itu wak kerja benda bukan-bukan. Baik. Akhir sekali sebab masa apa habis dah. Seminit mana nak raya. Boleh ke tak kita nak pakai masa Allah ada kita duk betul ni. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum tok hakim untuk nak akad khilaf. Boleh pakai tak? Al-jawab lah. Hai? Tak. Buat apa? Kerana masalah ning kita kena faham. Hakim yang ada di tempat dia tu apabila dia nak buat utusan gapo-gapo, dia kena dengar adillah, dengar hak tu, dengar hak ning. Khususnya dalil tadi itu tak cerah mana. Maka ya hukum mengikut berat hak dia. Supaya kata dia modok balah bak bidik sebedar tanah. Hak dia ni di antara dua ni ngadu pada tu hakim. Kama dia hakim ni buat keputusan. Mana dalil murayak tak mung. Cenduk sama tak ada. No so sam pun tak ada. No so samko pun tak ada. Berapa tak ada pun sekarang. Mana kata dalil hak mung. Royak. Hak ni pun royak. Tok hakim kata hak demon ning. Sudah. Sebab apa? Sebab hak tu royak dengan cara headphone, royak dengan cara alasan gitu-gitu. Tapi tak ada dalil syaruk. Ada pun masalah ni, dalil syaruk ada. Daripada orang tu, daripada ning, daripada tu, daripada ning. Maka apabila ada dalil syaruk, kita tak boleh pakai kaedah tu. Buat apa? Kaedah tu bukan guna sini. Bukan guna sini. Pada mau kata misalah mana, tak faham mana ni, piyah orang pakai di kepala, orang tak boleh di sini. Nampak tu tak? Wi mudah faham. Yang mana ayat mudah faham. Piyah bakal di kepala, kita bos sini. Kalau bos sini, jadi buku. Maaf, azakumullah. Stuking kita pakai di bawah tu. Kalau wak sarung tangan, biar awak semaya. Dia mau tengok hitam atas bawah. Barang ni jadi tu email tu. Dia mahirat turun. Tak boleh jadi tu email lah ni. Nampak tak? Sebab, dia pakai tepat tak kena. Nak wi pakai tepat hak kena. Amba tahu, orang alim ramai dalam negeri kita ni. Banyak. Orang ngaji, orang hebat, orang ada jaksa begitu gini. Tapi adalah masalah kita sendiri pun nak sebut tak boleh juga. Nampak tu dah? Nak sebut ke sini-sini tak boleh juga. Kalau nak tahu, nak pergi hari Sabtu. Hari Sabtu boleh tahu. Amba boleh royak sana. Sebab sini pergi tak udara rata, tak boleh kecek juga tu. Jadi nak ayat atas masalah dah terlekat benda-benda lagu tu. Cuma kita nyanyi kita. Tuhan nak apun dosa, nak uwi berganjaran, bergotu, bergani. Allah, kita jadi haduk khilaf. Malah makan kena pisai pagi-pagi. Sudah. Sudah. Jadi punah. Hari tu minta maaf dia orang jual pun tak suruh sokong sangatlah. Apa tak suruh jual sangat, tak apa-apa pun tak jual hari tu pun. Apa nanti jual petak hari. Hak molek sekali kita orang puasa dah ni pun hendaklah kita buat hidangnya ratik. Hidangnya sidai tak apa dah. Panggil orang-orang, mari makan kita buka puasa sekali. Mau tak ada puasa, tak apa mari. Cik lagi tahu dapatnya puasa. Ya kena hajak lagu tu keadaan. InsyaAllah kita duduk situlah. Maka kita boleh beri sekadar itulah pada perjumpaan kita supaya tak melewatkan masa. InsyaAllah kita akan bertanya pada masalah yang lain pula. Biiznillah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa fawwidu amri ila Allah. Inna Allah basir bil ibad. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.